sampai pasar pagi Melo. Asyik. Tu dah pokok gemuk tu. Tahu boleh kempuk kenapa orang. Buah tulen. Ya. Buah. Macam manis. Untuk? Buah pinggan Buah macam pinggang mana? macam manis. Dia rasa dia pahit ke apa kak? Tak ada rasa. Oh, tak ada. Tak ada lah lagi baik. Ya. Terima kasih. Agak. Pertahankan menjadi beban korbankan menyiksa padamu. Yang tadi tu yang kita tak masuk simpang tadi. Kita letak balik ke belakang. Syarah. Pena. Ha? Oh. Yang ni. Apa nama kuih tu? Tepung pasung. Tepung pasu. Ni apa? 5 biji RM4. 6. Nak 5? 5. Tak boleh campur. Tu nak beli tak tu? Siapa tu? Ni hijau ni. Hijau. Mana? Yang hijau tu kuih pena. Ya. Yang sebelah tu badak berendam. Sebelah sini dodol kukus. Kau nak beli apa? Ni dek dengan ni tadi. Pena tu nak satu berapa bang? Satu RM3. Satu RM3. Ha? Kacang kaya coklat. Kacang kaya coklat. Inilah kacang. Dia mana nak tahu kacang coklat ni? Oh, kat luar ni tak nampak dah. Nampak. Dia kena hati-hati. Ni apa? Umbuk kelapa. Ni nangka. Ini sulu keladi. Kita dekat Temeluk. Ibu dah berapa ribu step ibu jalan? 3,000 step. Ya, kat sini je dekat pasar pagi ni je kita dah jalan 3,000 step.
Tapi belum habis lagi pasar ni. Masih banyak lagi jalan yang kita orang belum pergi. Okay. Rasa apa? Penat gila. Panjang sungguh dia punya pasar. Tapi seronoklah sebab banyak benda yang kita tak pernah jumpa ada kat sini. Ada food review tak lepas ni? Tak tahu lagi. Kita tengok keadaan. Kita tengok kejap lagi. Ambil rasa ni, ambil. Kita beli duduk tepi sungai. Nak makan apa ya? Ayam makan daging, ayam makan kulit ayam ni. Aduh, siannya. Ayah beli ni. Apa ni? Bawang putih tunggal. Untuk apa? Untuk kesihatan apa? Kolesterol, darah tinggi, asma. Macam ni. Ni buah kulim. Buah kulim ni untuk kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Buah pinggang. Tu kita beli kuih sebutan betul-betul. Nama? Kuih? Cookies. Cookies. Macam cookies lah bunyi dia. Cookies lah. Nampak tu? Dia kat tu. Habis dia ada paip kat situ. Kalau kat sini, sate waktu pagi. Nama dia sate pagi. Sate pagi. Lepas tu, beli kuih pena. Kuih pena. Pena tu bukan nama penulis ke? Nama penulis kuih pena. Dia tak ada inti tapi manis lah. Yang ni manis. Apa tadi nama? Tak tahu. Hati-hati ni. Tu. Apa nama kuih tadi? Apa nama kuih ni tadi lah? Pak apa? Kapong kosong. Pangsu. Macam lebih kurang lah macam tu. Atasnya putih, dalam dia coklat. Sini sampai. Jauh perjalanan tu. Jauh. Macam daripada Seremban nak ke sini. Macam tu. Okey, lagi. Lepas tu kita beli ayam tu apa? Tu. Tepung kukus. Pulut apa pulut Dodol kukus. kukus. Kalau nak ikutkan ada apa? Tak minyak. Tapi kita orang tak nak. Nipis je. Lagi Memang besar-besar ke? tak tahu apa tadi ni. Apa balik? Dorayaki. 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 Inti kacang. Inti kacang. Dia ada inti kacang. Tahu. Bunyi air je. Tadi mula-mula beli samosa dengan wade favourite ayah. Last sekali ini apa? Mini apa? Coklat kunafa. Mini coklat kunafa. Inti strawberry. Pistachio. Pistachio. Dah habis. Dengan air. Air kelapa. Lemak sambal. Tanya Kita nak rasa.
Okey ni. Ikan dorayaki. Hmm? Ikan dorayaki. Apa namanya ni dorayaki? Oh. Dalam dia. Nampak tak? Dia ada 3 jenis inti. Kacang, kelapa, Ayah. coklat. Tak mungkin tak ada tanda. Tak tahu lah sepanjang jalan ni takkan tak ada ni. Abang nak pergi jalan? Dia makan air kilo. Okey. Rasa dia. Tepung ni tebal. Dia macam inti dia beralih. Nampak tak? Nampak tak korang? Korang nampak tak? Dia sedap lah. Dia sedap sebab kacang tu cair-cair macam tu. Nak ada gambar. Biar aku lah nanti. Macam makan lepas pisang pun ada bawah dia. Tapi tak ada pisang. Rasa lah. Ibu rasa, tak tahu lah orang lain. Cepat dia tak jual dia seorang je. Kan? Baik dah Tu tu. kuih penang. Rasa? Yap. Yang ni daripada pulut tepung pulut hitam. Manis lah. Lemak-lemak manis. Yang ni manis, yang ni lemak. Macam ni lah. Faham? Ayam ke apa ya? Tak ya sate dia. Pagi yang makan sate. Nanti pagi. Ini ayam. Apa itu? Dodol kukus. Rasa macam apa? Susui. Nama betul nak tunggu reaction Dia lah. tak adalah macam dodol yang original tu. Dia macam liat-liat tu adalah. Tapi dia bukan dodol. Kalau dodol ni kacang tu kan dia rasa dia lain. Ini dikukus. Jadi tak adalah pure macam dodol yang asli tu. Kita nak review coklat kunafa. Ni perisa pistachio. Tengok. Tak payah daripada kat kakak. Tak. Sekarang perut dia balak. Satunya RM2. Tunjuk saiz dia. Dia comel je. Macam tu. So dia ada 5 perisa. Hazelnut, pistachio, strawberry, matcha, tiramisu. Kita beli pistachio dengan tiramisu. Bunga nak rasa? Ini satu lagi. Rasa dia? Kalau coklat ni please aku rasa okey. Kita rasa tiramisu pula. Ini tiramisu. Apa yang tiramisunya tu? Apa yang tiramisunya tu? Tunjuk Ram. Oh. Dia yang ni nipis sikit. Nipis tak? Out of 10 8. 8.5 lah. Sebab dia murah dan good lah rasa dia. Terus. Dah. Dah sampai nak lunch dekat kedai kancil. Ada nasi. Ayah punya nasi ulam, sayur, telur masin, nasi dengan pucuk paku. Ibu ada nasi. Tu
paru belado dengan sayur dendeng, udang, and ini dia kepala. Ada teh ais, teh ais, sangkuih. And kita bertemankan view Sungai Pahang. Gitu. Kita makan ABC.